Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan al-Mubarak. Bertemu kita di dalam kapsul Ramadan anjuran Unit Pengajian Islam Jabatan Pengajian Am IKM Tasha Pekan. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan dan kerahmatan. Ramadan bukan sahaja bulan untuk beribadah tetapi juga merupakan bulan tarbiyah yang membentuk jiwa, akhlak dan disiplin diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan tentang kewajipan berpuasa agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Perkongsian pada hari ini adalah tentang keistimewaan Ramadan. Antara keistimewaan Ramadan adalah pertamanya, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mulianya Ramadan ini kerana pada bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Ini menjadikan Ramadan adalah bulan ilmu dan refleksi, bukan sekadar ritual tahunan. Amalan kita bertadarus, bertadabur dan penghayatan Al-Quran adalah amat-amat digalakkan, di mana ganjaran pahala dilipat gandakan pada bulan ini. Pada bulan Ramadan juga pintu rahmat dibuka seluas-luasnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa apabila datang Ramadan, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini menggambarkan peluang besar untuk kita memuhasabah diri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah bonus yang luar biasa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua direzekikan oleh Allah untuk bertemu dengan Lailatul Qadar pada tahun ini, insya-Allah. Keistimewaan seterusnya adalah setiap amalan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Setiap amalan sunat yang kita lakukan, pahalanya menyamai amalan wajib. Manakala amalan wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya berkali-kali ganda. Sebagai contoh, kita memberi makan, menjamu orang yang berbuka puasa, pahalanya seolah-olah kita juga berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Kita sama-samalah rebut peluang ini. Dan yang terakhir, keistimewaan Ramadan ini, Ramadan juga adalah musim berdoa. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW telah memberitahu bahawa doa yang tidak tertolak adalah doa orang yang berpuasa. Pertama, doa pemimpin yang adil. Kedua, doa orang yang berpuasa. Dan ketiga adalah doa orang-orang yang dizalimi. Di antara waktu berdoa yang baik adalah pertama ketika waktu kita berpuasa, dan yang kedua adalah doa ketika kita bermunajat, dan yang ketiga ketika kita bangun tengah malam bertahajud. Firman Allah dalam surah Al-Ghafir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sempena Ramadan Al-Mubarak ini, marilah kita sama-sama menjadikan Ramadan ini sebagai medan transformasi diri, bukan sekadar berubah untuk sebulan sahaja, tetapi kita membina istiqamah sepanjang tahun. Mudah-mudahan segala ibadah kita, puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini dulu perkongsian pada kali ini. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu atas kelemahan diri selaku hamba-Nya.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.